Which part? Happy Mother's Day, Puan Sri. You all boleh pergi rembang. Hey. Okay. You tak nyanyi be. Mana parkingnya? Ni valet parking ya. Alright, kita valet parking dekat sini. Afrika. Jom. Jom. Ais buka pintu, Mak. Hai, bos. Parking boleh? Ya. Alright. Hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak pergi lunch dekat Shell Out. Semua hadir hari ni. Semua hadir. Dia Shell Out. Mai. Masuk, Mak, jom. Jom. Cici ada, Dania ada, Ena ada. Akhirnya say hi. Dania ada dengan Ena. Kita orang dah lama sangat bekerja. Yeah. Lagi akhirnya. Okey, ngam. Cici ada. Inside or outside? Inside or outside? Inside lah. Inside? Okay, yang ni menu dia. Apa ada? Kita order mana? Yang mana kita nak order? Tengok dia punya. Dia memang dah set of 6 people. So kita tengah pilih lah, tengok details dia. Nak ketam berapa, nak ni berapa. Ini tak. Ada dia punya. Ya. Order yang mana, Ji? Which one you recommend for us for 6 For 6 person? person. Normally? This one set 4 to 5%, and you want that more right also can. Okay. And 6 to 7% also can. Alright. Banyak geng. Yang ni untuk Set 6 okey tak? nombor 6. Oh, okey. Ada ketan dua, crawfish, lanang, skiller. Actually, most of it the crab. So, apa ada? Yang penting mak ada. Oh, Mak ada. Mak, the other day I ate this one. Tengok apa menu ada. Sekejap. For 3 people. Why not we just order this one? To 7. Oh, macam-macam ada Set 3. Ma, last time I was here, I ordered set 5. Which one? The set 5. Oh, set 5. Mana? Shell bag. Lamanya pilih menu kat sini. Butter garlic. Is it nice too, right? Spicy also, right? Okay. Shell bag and butter garlic. Pening gila. Bila dah makan kat sini, meja ni macam tak stable semua. Boleh. Okey, ngam. Tolak. Lebih kurang macam tu. Dia punya Ya. alas meja. Alas meja be. Ni tempat makan ni Cici yang recommend. This is my favorite restaurant. Yalah. Shell Out, okey. Dia pakai kamar. Pakai. Sempena, apa nama, Mak? Happy Mother's Day untuk Mak. Kita pakaikan untuk Mak tu. Tak, Mak? Ya. Apa dia tulis tu? Bukan sayang, terbalik. Betul sama Life is too short to be serious. Let's eat Shell Out. Jangan serius sangat. Ya, betul. Life's too short. Let's happy together. Ena belum pakai lagi.
Okay. Jom. Oh my god, I'm You pula. wearing white. Okay lah. That's why you need to wear. Cepat pakai. Tengok. Siap. Ni cup ni. Aku tak pakai ni tak boleh makan tau. Dia punya etika. Ish. Mana ada? Etika? Ya. Ya ke? So, I pun kena pakai lah. Eh. Okey, tak apalah. Tengok dia pakai pula. I pakai Sekejap. Okay, everyone. Everyone. Bukan nak tunjukkan I. Oh, sabar. Sini lupa dah. Mana? Okay. Oh, terbalik. Cik, tolong Daddy. Okay, Ikatkan Cik. Ikat je, Cik. Cik. Saya mau buat sangat cik. Dulu. Cekik Daddy. Kau nak dia simple. Ngam. Tak ada lagi. Ya. Simple terus. Semua dah pakai. Senyum sikit nak. Rina belum. Why are you not wearing your bib? Kakak. Kakak dah pakai. Linda. Kita pun dah pakai. Mai ambil kan. Okey. Kat sini dia akan bagi ni tukul. Lepas tu pelayar. Tukul dengan pelayar. Untuk crab. Lepas tu glove. Jadi kita makan lah apa yang ada. Lama tak pakai shell out ni first Dia time. punya Apa set. dia? You all boleh pilih set of 2 person, 4 person, 6 person. Oh, dah sampai. Dia come with the Okey. plate. Mana abang tu? Okey bang. Dia dah sampai kita punya shell out. Let's go. Ni tepi sikit. Okey. So okey nasi here. Okey one. Ngam. I don't want rice. Alright. Tu siapa nak nasi? Kam. Okey dan ni anak. Okey, Ena tak nak. Linda, tak nak. Tak nak nasi. Mak. Linda? Mak nasi. Okey, right. Cici Tak nak. I tak don't nak nasi. Okey. You can share with me. Half. Apa lagi dia nak bagi Tunggu jap. Okey. Ni boleh. Sorry. Okey. It's okay. Itu dia. Apa ada? Alright. One more day lah. Okay, another one. Oh, chocolate. This is different flavor. Ya, lain flavor dia punya. Di garlic, Yang ni? spicy. Alright. Okay, ngam. Yang ni je lah, dua ni je lah. Okay. Allahumma barik lana fi ma razaqana wa qina azabannar. Jom geng kita cuba makan benda ni. Apa yang best? Nak lagi satu glove boleh tak? Dah? Ni. Oh, dua. Brokoli. Terima kasih tu. Bismillah. Brokoli. Bismillah. Okay, dia rasa macam lempah Maggi. Kan? Rasa macam rempah Maggi. Sambal. Bombastic. Cik ambil sikit mamanya ni. This is what we call good lain ke flavor. Ini macam ni. This is butter garlic. This is shell pepper spicy. What do you want? Dengan skin. Sedap. Makan geng. Bismillah. I want to try it. Yeah, that one. You suck the head and then you terus makan. I've been seeing people having cake. Satu nak.
Nasi goreng. Bukan ada serak-serak kan? Makan nasi goreng. I nak udang yang sana, yang garing. I nak udang ni. Udang ni, udang. What is that thumbs up? Ni yang spicy. Boleh pilih dua sauce. No, I mean dua flavor. Okay, cara kita nak buka kentang ni, senang je. Ambil tepul. Oh, betul lah. Wow, Oh, hasil dia ni dia. sedapnya. Mana you bagi I tadi? Ah, Ya, makan. Okay, dia suap wife kita pula. Okay. sedap. Macam ada dia. I bit the chili bowl. I bit like 3 big chili. Oh, dia ada cili padi. Oh my god. Sedap. Buat hati walaupun harga dia untuk beberapa orang makan ni, 6 orang makan lebih kurang kita ambil set tadi dekat 600. Okey lah. Oh, sekali lah Makan tempat lain pun lebih kurang. Dia harga macam tu juga. Macam per head dalam RM100. Thank you. Alhamdulillah, settle Yes, king. Settle, semua dah tinggal tulang mendulang So next kita nak makan apa pula? Kita kena kopi lah Kita bagi kopi, okay? Yes, king. Kita kopi santai-santai. Ya. Yes, king. Do you know Apa TikTok? maksud Yes King ni? Yes, king. Yes, king. So maksud dia dah habis makan lah. Betul tak? Yes King. Yes King. Dia nak cuci. Yes King. Cuci buat yes tu. Yes sampai tulis. Suruh you tulis daripada awal. Oh. Dekat sini dah. Dah clear dah. Kereta apa ni geng Denza D9. Macam Alphard lah. Besar kereta ni. Alphard ke? Bukan. Denza. Oh. Alam ni besar. Oh. Baik. So settle makan yang tak seberapa kenyang. Kita pergi kopi pula. Jom. Mana? Alright, ni sesi kopi pula. Mak okey mak, kita kopi dulu mak Nina. I just ordered the strawberry tart and caramel latte because I'm whitewashed like that. Ya. You ada apa ni? Today we what? need dessert. Dessert kan? Okay, the special dessert kat sini banana fritters. Banana? Fritters. Oh, I nak sebut belakang pun tak kerti. Disebut lagi sekali? Banana apa? Mana? Banana fritters. Banana. Yes. Mak gelak mak. Okay, jom. to be like iCarly that bad. Like this one. Wow, yeah. I got iCarly.
Wow. Apa dia? Enjoy 2 cups of coffee. You tak wish lagi Share Happy Mother's with Day dekat mak cepat. friends. Wish. Kita sebut Hari Ibu hari-hari sebenarnya, tak kisah bila-bila. Macam I nak wish mak, nak celebrate mak, nak membahagiakan mak every day. Macam hari ni kita keluar ramai-ramai, lebih special lah. Tu je. So tak Okay. boleh wish kat sini nanti. Okay nak wish. Cepat Happy Mother's Day dekat mama. Happy Mother's Day, Mama. Lagi? Takkan tu je. She knows how much I appreciate her. Okay. Ci, wish cepat. Happy Mother's Day, Puan Sri, Kak Nona, my number 1 best friend. I hope you be next year. I hope you become a billionaire because this year you're already a millionaire. So more money come in and more of spoiling me, your favorite daughter, okay, the princess of the whole entire world. Amin. Kakak, Apa? wish Mother's Day. Mother's Day. Untuk siapa? Untuk Mama mama lah. saja ke? Untuk Nenda Mama sekali dulu, ke? Mama Okey, dulu. untuk mama dulu. Okey, selamat hari ibu kepada ibu saya, Ros Azim binti Rosli, ataupun lebih dikenali sebagai Kak Nona. Inilah dia, Kak Nona ni adalah seseorang sosok ibu yang sangatlah istimewa sebab satu, dia adalah manusia paling kuat sekali hadap segala benda. Dia memang resilient. Okay, she doesn't know how to back down. Nombor 2, dia adalah manusia yang paling sabar. Dan yang ni daripada lahir degil, daripada lahir dah sungsang tak nak terbalik. So mama memang favourite ayat dia, kau memang degil daripada lahir. Tapi mama tetap sabar membesarkan saya sampailah sekarang. So happy Mother's Day to the most amazing independent woman and my biggest idol and inspiration. To you, Mama. Thank you anak-anak mama. Jom, kita order dulu. Mak nak order apa mak? Kopi ke apa ke? Cepat, order cepat. Mak nak kopi lah. Tak, yang ni dia kata Kopi. kopi ni share, jangan ada bagi kek. Right. Mama nak ni banana fritters tu. Okay. This one. Alright. Okay, tengok apa yang kita order ni, cheesecake. Yang ni apa je? Strawberry. This is what we call strawberry tart. This is what we call strawberry tart. And this is a cheesecake. And this is strawberry tart. Okay lah. This is yours. No, this Okay, is Mak. my sister. This is mine. Okay mak, boleh mak, boleh rasa mak jom. Kita makan kek dulu. Settle makan, kopi, jom kita pergi mana baik? Karaoke. Makan, yelah. Nak tengok tak Kak Nona nyanyi? Sekejap lagi jom. Pergi pusing dulu. Kita nyanyi dekat ni, dekat Red Box Curve. Dulu ni meriah lah. Sekarang ni dulu ni orang panggil apa? E-curve tu Kak Dulu E-curve, sekarang dah tak ada dah E-curve. Sekarang tak ada dah E-curve. Tinggal kenangan. Tinggal kenangan E-curve. So budak-budak Damansara, inilah pot dia. Kalau weekend. Kalau weekend lah, inilah pot dia pot budak-budak Damansara. Curve. Jom. Kita baru sampai Red Box. Lama tak datang sini. Red Box ni. Ni Red Box. Zaman kegemilangan dulu lah. Inilah pot dia. Jom. Red Box. Kita find a room. Oh, let's see. This is our room. Oh. Yeah. Look at that. It's our room, yo.
Ngam tak? Nanti you all boleh pergi dekat Red Box. Siapa yang nak karuk? Mana kat Ronan? Ni mak, jom masuk mak. Masuk. Alright. Mak dapat main Okay. You tak nyanyi be? Tak apa. Jom sila. Jadi lagu apa? Jadi mesti diundang ke? Jadi lagu apa? Jadi lagu apa? Yang akak nyanyi dulu. Kita pun dah habis karok dekat sini. Guys, we having fun. Guys, Talking to the moon. Talking to the moon lah. Jom kita balik. Alright. So ni video panggil apa? Video bukan apa pun, video jalan-jalan. Sempena Mother's Day. Tadi kita pergi makan, lepas tu kopi, lepas tu kita pergi karaoke dengan mak semualah. So semua dah habis suara dah. Kita balik lah. Semua Okay. dah buka dah. Jumpa next video nanti. You all yang belum subscribe kita punya channel ni, minta subscribe. Lepas tu subscribe. Now. Now. Lepas tu komen Bye bye.